Puteri Sarah Liana ada satu pesanan penting buat semua wanita di luar sana. Menurutnya, kita semua kena pastikan kehidupan sentiasa dipenuhi dengan ilmu baharu, tak kira apa jua peringkat usia atau kedudukan kita. Wanita berusia 41 tahun ni pun tak segan silu berkongsi pengalaman pribadinya. Dia terus terang mengakui bahawa perkahwinan yang pernah dijalaninya dulu itu berakhir dengan kegagalan. Namun, daripada kejadian tu, dia ambil segala pelajaran berharga dan gunakan ilmu yang ada untuk melindungi diri serta menuntut haknya dengan cara yang betul. Dia cerita, semua langkah yang diambil tu adalah hasil usaha dan pengorbanan dirinya sendiri. Dia sanggup luangkan masa untuk belajar dan memahami segala perkara yang perlu diketahui, malah berbincang dengan peguamnya secara teliti sebelum buat sebarang keputusan. Tujuannya satu sahaja, supaya kisah yang dilaluinya ni boleh menjadi panduan dan membuka mata hati semua wanita di luar sana. Kata-katanya cukup ringkas tapi penuh makna. Perempuan kena ada ilmu, kena rajin membaca dan cari maklumat. Jangan sekali-kali kita buta ilmu tentang hak dan tanggungjawab diri sendiri. Yang buat dia rasa bangga dan terharu pula, kisah perjuangannya tu kini dijadikan bahan rujukan dan kajian di institusi pengajian tinggi. Ada orang yang bagi tahu dia, langkah yang diambilnya untuk menuntut hak dengan adil dan bersungguh-sungguh tu dijadikan topik kajian ilmiah, malah dikaitkan dengan usaha memperkasakan kedudukan wanita dalam masyarakat. Dia mengaku semuanya dia pelajari sendiri dari awal. Tiada sesiapa yang datang mengajar atau tunjukkan jalan. Dia cuma rajin bertanya, cari maklumat daripada pelbagai sumber dan gunakan akal fikiran sebaik mungkin. Akhir sekali, dia ingatkan semua orang supaya sedar dan faham sepenuhnya apa hak yang kita miliki. Ingat, kehidupan ni milik kita sendiri. Jadi, kitalah yang kena pastikan segala-galanya berjalan dengan cara yang betul dan adil. Memang betul apa yang dikatakan oleh Puteri Sarah ni. Ilmu tu senjata paling kuat untuk kita hadapi apa sahaja cabaran dalam hidup, ya? Korang pun setuju tak dengan pandangan yang dikongsikan ni? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi